Breakdown sikit kos nak pergi Stadium Emirates. Season ni Liverpool juara, so boleh plan bajet. Ya ke bakal juara? Okey, nak pergi travel jauh-jauh sampai ke UK ni kena pilih game yang berbaloi. Untuk next game yang best boleh pilih Arsenal versus Liverpool 8 Januari nanti dekat Emirates Stadium. Boleh plan trip ke UK lepas vibe Christmas, lepas New Year. Time tu tiket lebih murah, hotel pun lebih murah. Berapa kos nak buat bajet travel DIY sekali tengok dengan game Arsenal Liverpool, including jalan-jalan. Jom kita breakdown. London ni besar, banyak tempat best. Untuk first timer wajib singgah Oxford untuk shopping, Tower Bridge untuk view, Big Ben dan juga Westminster. Kalau nak shopping barang branded pula boleh pergi Manchester Village. Dan jangan lari fokus, wajib buat Emirates Stadium tour. Lepas settle London boleh pergi ke Edinburgh. Winter dekat sana memang cantik. Ada castle, ada Princess Street, macam-macam lah. Untuk trip ni kita kira untuk DIY. Trip yang bajet, 1 pax. Flight tiket daripada KL ke London 2,600 paling murah. Ambil je hostel. Hotel 10 malam 1,800. Transport pula boleh preparekan 500 sehingga RM1,000. Untuk train tiket daripada London ke Edinburgh boleh bajetkan RM800. Untuk makan sehari, pemakan yang relax sudah. Untuk 10 hari RM1,500. Tiket match untuk Arsenal versus Liverpool pula untuk secondary punya market RM1,700 dan ke atas. Aktiviti dan juga entry fee RM700. Untuk shopping dan souvenir tak payah shopping banyak-banyak lah, kita prepare RM600. Total up keseluruhan bajet ni adalah RM10,000 hingga RM11,000 dengan shopping dan juga tengok match. Untuk trip yang panjang macam ni kena plan betul-betul. Boleh cari harga deal murah dekat Klook, Agoda, Traveloka ke. Tapi kalau untuk yang first timer tak berani untuk DIY sendiri, carilah travel agency. Jangan lupa toilet tak ada bidet. So, berbaloi tak trip untuk tengok game Arsenal ni dengan kita punya bajet tu? Memang berbaloi. Lagi-lagi kalau game tu menang. Ini saya buat kiraan asas. Mungkin ada travel agency yang boleh buat package yang lagi best kot. Ringgit makin tinggi. Pasport Malaysia nombor 3. Korang plan nak pergi mana untuk hujung tahun ni? Cuba korang komen.